Di sebelah kiri saya, penyandang juara 5 hari berturut-turut, Fizi dengan laba-labanya, Mr. Man! Dan di sebelah kanan saya pula, Upin dan Ipin dengan laba-laba mereka, Kak Ron! Tengok aku punya. Wah, merah ni. Garang, macam kakak aku. Bahaya ni kalau garam macam Kak Ron. Aku punya lagi garang. Tengok, besar. Oi, apa kamu semua buat ni? Saya mau main juga. Tak boleh, punya tak cukup kaki. Ya ke? Apa dah Georgie? Tak cukup kaki pun nak main. Tak apa-apa. Sekarang kita saksikan kehebatan laba-laba mereka. Lawan. Alamak, Cikgu Jasmine. Okey, sedia. 1, 2, lawan! Mana boleh ini macam? Kenapa tak boleh? Tak boleh. Nanti dah mati, Ma. Mana boleh lawan-lawan? Meme, mana ada lawan? Tadi semua orang cakap lawan-lawan. Hei, lawan gaya paling cantik lah. Hayya, ini macam main beradakah? Adalah, kau orang perempuan mana tahu? Sedapnya. Dah dekat. Weh, cikgu datang. Siapa lah main? Lambat. Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Bagus. Semuanya ceria. Okey, duduk. Murid-murid tahu kan? Besok atau lusa kita akan mula berpuasa. Puasa? Mati lalu main. Tak dapat makan. Aku tak akan mati. Aku mana puasa. Cikgu nak tahu, siapa kat sini yang pernah berpuasa? Angkat tangan. Saya, cikgu. Saya pun. Saya juga, cikgu! Saya juga. Fizi, kau puasa setengah hari je kan? Betul, Fizi? Betul, cikgu. Setengah hari je. Tak apa. Itu satu permulaan yang bagus. Kami berdua suka berpuasa, cikgu. Ya? Kenapa? Dapat banyak pahala. Betul tu, cikgu. Betul. Ya ke? Siapa kata? Kita yang kata. Cikgu, saya tak puasa. Tapi saya sangat suka bulan puasa. Cuba Meme cakap. Kenapa Meme suka bulan puasa? Bulan puasa banyak kuih, cikgu. Saya suka. Saya suka makan banyak-banyak. Ya, betul lah Meme. Nanti ada pasar jual kuih banyak-banyak. Alamak, aku kena jaga kedai esok. Dah, senyap. Tahun ni, cikgu harap murid-murid semua dapat contohi Upin dan Ipin. Berpuasa penuh 1 bulan. Boleh? Boleh, cikgu. Bagus. Mr. Man. Fizi, apa yang kau tercari-cari ni? Dari tadi lagi cikgu nampak. Saya tengah cari buku, cikgu. Ini buku aku lah. Kenapa? Mr. Man.